murid-murid diharap bertenang, kerana acara mengumpul kek sedang dijalankan. Sumbangan daripada Badan Kebajikan Guru dan Kaki Tangan yang ditempah khas daripada Puan Suzilawati. Beri tepukan Puan Suzilawati. Lepas ni kalau siapa nak tempah kek boleh jumpa Cikgu Suzi. So sweet. Ikut tema lagi. Kek warna coklat tapi berbunga pink dan kuning. Okey, belum boleh makan ya. Sila duduk, anak-anak duduk. Terima kasih kepada Puan Guru Besar, Puan Hajar Sabaria, Naib yang dibutuh PIBG dari Campur Tabik, ahli jawatankuasa PIBG yang sama-sama hadir pada hari ini. Dan okey, duduk. Kita nak teruskan majlis. Kejap lagi. Kita rupa-rupanya ada satu lagi kejutan. Okey, nak tengok kejutan? Tahun 6? Okey. Tahun 6 nak tengok kejutan? Okey, satu. Saya tak dengar suara tahun 6. Okey, bagus. Tahun 5? Okey. Tahun 4? Saya ambil video. Bagus, tahun 4. Pengawas. Okey. Sebelum majlis kita teruskan, ada sedikit kejutan sebenarnya. Pada hari ini kita rupa-rupanya adalah merupakan sambutan Hari Guru yang terakhir untuk 2 orang guru sekolah kita dalam bidang pendidikan, di mana setelah berpuluh-puluh tahun menabur bakti, mencurahkan ilmu tanpa jemu. Pastinya sambutan Hari Guru tahun ini adalah memori yang sangat indah untuk dikenang sepanjang hayat. Sesungguhnya memikul tanggungjawab dan amanah kejayaan yang mulia ini akan terus kita laksanakan seikhlas mungkin sehingga ke akhir hayat kita. Maka dipersilakan wakil daripada Pentadbir Puan Hajar Ruslina binti Haji Alias untuk menyampaikan sedikit hadiah kenang-kenangan daripada pihak Pentadbir kepada Guru Besar Cemerlang Sekolah Kebangsaan Bukit Kapar. Dipersilakan. Pastinya sambutan Hari Guru ini kenangan yang terakhir untuk Puan Guru Besar sebagai seorang guru. Okey, selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Cikgu. Selamat Hari Guru. Okey, nyanyi lagi. Okey, seterusnya dipersilakan wakil daripada Badan Kebajikan Guru dan Kaki Tangan, Ustaz Zamri selaku pengerusi untuk menyampaikan hadiah kepada Puan Guru Besar. Dalam kan? Saya yang tak ada dalam ni. Pakcik Pakcik Dipersilakan wakil Badan Kebajikan